Dah apa pula duk nengung bapi Boh. Oh, siapa nu tembuh ini berasa tadi. Oh, buat apa ni? Kita tak mau tengok, tak suka tengok star-star. Orang kata hak lama-lama orang kita sayang ni nampak sedih, menung gini ni. Apa ada salah ke? Tak ada benda boh, biasalah. Cuma ni kan akhir bulan, ekonomi tak bercomel sikit. Lah apa dak khabar bapi? Kita bukan bawa kenal bapi kerja sini daripada zaman ayah saya lagi sini. Dah, siapa ke saya pula? Pani ni kan nampak khabar ni. Boh. Ya, nampak biti saya dak? Boh ada buat BT ke? Ada, sekejap. Oh, ada atas kepala. Ada. Boh nak BT ke? Oh, nak ke tak? Nak Ambil. Allah. 200. Cukup tak? Oh, padang dah boh, alhamdulillah dah ni. Syukur dah Dapat khabar ni, Pani ni. Baik dah. Allah. Okey. Baik ni. Terima kasih banyak boh. Sama-sama, tak apa. Sambung kerja. Sama tengok sedih gitu. Biar api, biar air naik pula. Allah. Susuan tak lepas juga. Dah buat apa bapi? Boh. Allah siangnya nampak. Baik kedok Baik boh. Hah? Baik kedok? Baik. Dok, bukan nak tanya dah. Dok cukup ke tadi biti hok bagi tadi tu? Cukup tu cukup boh, tapi susu anak tak apa boh. Allahu Akbar. Siangnya ya Allah. Tak apa lah. Nampak duit saya dok Biasa boh kat kepala boh. Mana? Kat kepala. Ada tengok ada dok? Tak ada boh. Tak ada. Oh, berbahu tadi tukar. Pasal kita security kena tukar sama, kena up to date sama lah dok. Bahaya duit ni. Sabar. Laju tangan. Susu anak boh. Oh, susu anak. Pegang tu. Oh, terima kasih boh banyak nyari. Panik. Beli susu anak ni. Saya siap kau ni benarnya. Ni Cukup tak? kalau ikutkan tak cukup bang. Dah lewat pada dalam skrip tu 50 ya je. 50 ya je dalam skrip. 50 ya je. Dalam skrip 50 ya. Dalam skrip 50 ya. Dah bapi, wan duk balik-balik lagi ni. Oh. Tak boh. Duk mikir tu minyak kereta tak tahu lah dan kedak sampai rumah. Susu masalah. Minyak kereta habis. Susu anak habis. Limpah butuh. Ambil video. Mana video aku? Jadi bawa sampai dia. Lepas tu kat bahu. Ada. Ada kat tiak lah kau. Masang. Oh, kaki. Minyak kereta tak? Dalam skrip 50 ya kau ni. Aduh lebih limpah aku butuh. Terima kasih boh Ni tak ada dalam skrip. Terima kasih boh. Dah iwak nengu dak pakai lah. Ada benda. Tahu dah apa? Tahu dah. Apa yang Fiza sedih? Kamu dah sedih. No. Tak di bawah kata bawah tahu dah. Apa cerita apa? Dok boh. Saya tengok dekat NACC Batik Pavilion ni, kat tempat kita ni, banyak aktiviti. Ajaknya saya nak bawa lah family saya mari sini. Tapi gitu abang. Family saya ni ramai. Kalau 3 tebah tak muat. 3 teh. 3 tebah boh. Tak apa. Semua ada metal, semua ada pisau. Tak ada masalah pun. Setakat 3 teh tu, saya boleh je sponsor. Bawa je boh. Bawa je. Bos sponsor. Ya. Murah lah rezeki boh. Tapi bos saya nak tanya. Bos ni saya tengok sehari ni, ada benda apa kau lusuh pakai yang ni. Beres je. Dok, sebab yelah kita kerja akhirat dok. Wagana biarlah dok pergi apa pun. Bagusnya boh. Alhamdulillah. Dan selagi pula dengan nak khabar-khabar. Hak awak hutang dengan saya tu saya tolak gaji awak. Jap. Mana buku? Ada saya tanda. Perlu sikit basah sikit lah. Jadi saya tanda lah hari tu. 100 ya minta tapi saya ambil bagi 50 ya je. Bukan awak minta macam awak nak 100 ya hari tu. Lepas tu minyak kereta ingat tak? Awak ingat ke tak? Ingat. Ingat.
Susu awak napok gaya macam nak 100 tapi saya bagi 50 riyal je ingat tak? Jadinya bila dah tolak ke gaji awak ni, balance gaji awak sekarang ni ada negatif 3 riyal je lagi. Ya weh lah. Negatif 3 riyal apa? Patut pong. Orang lain sedekah, kau orang kaya. Bos sedekah, teruk saja. Gini abah. Saya malah kerja dengan bos. Siap potong gaji lagi. Hari ni saya pecat bos. You are tired. Tired, fire. Kau BT orang dah OT nak bayar. Berat gitu punya aku dia. Cok BT.